Kita tekan mainan tangan kita macam ni. Baru kita boleh tahu confirm elok ke tak elok. Hai T1 Minit hari ni. Ini namanya absorber. Absorber dekat produk Alza. Tapi apa yang menarik dekat produk Alza ni sebenarnya saya nak bagi tahu. Owner datang cari saya, dia kata ada bunyi. Bila naik bongo, tegang bunyi dia. Kuat lah kan. Lepas tu dia cerita dia dah tukar ni. Mounting absorber ni dia dah tukar dah. Okay, tapi masih ada bunyi. Saya cakap kat dia, masa tukar tu ada check absorber tak? Dia kata absorber elok. Tapi kat sini saya nak tunjuk depan mata. Ni, absorber ni nak tahu elok ke tak elok, lebih elok macam ni kita buka. Nampak? Kita test macam ni. Kita tekan mainan tangan kita macam ni. Baru kita boleh tahu confirm elok ke tak elok. Sebab masa dia tukar mounting absorber ni saya pun tak faham kenapa dia kata absorber ni elok. Padahal baru lagi ni dia tukar, tak silap saya dalam seminggu dua baru ni. Ni memang barang tu ya. So nampak tak? Macam ni baru kita tahu absorber ni tak elok. Jadi kalau boleh masa nak tukar mounting ni tolong test ni betul-betul. Kalau tak, 2 kali kena bayar. Nampak? Ini pun saya tukar baru. Kenapa saya tukar baru? Getah dia ni memang dah gerak. Bila saya check tadi, getah ni bergerak macam ni. Tak ada besi nak cungkil. Tak, saya boleh tunjuk. Tak apa. Kalau siapa yang ada masalah handling ke, masalah bunyi ke, pening kepala, jangan bimbang. Bawa aja datang kat kami akan check betul-betul, kita akan tunjuk betul-betul. Macam ni, ini pun saya dah tunjuk kat owner tadi, ini pun saya tunjuk kat owner. Anda tengok dengan mata sendiri. Kami tukar barang yang rosak aja. InsyaAllah boleh settle masalah anda. Selamat hari ni settle. Mechanic power, semua boleh settle. Kena tak mati terus hidup macam kena sihir battle. Bunyi pelik jadi